Kadang-kadang kan kita tengok member rembat atas highway kan, geram kan. Oh, kau ada tersimpan rupanya. Okey. Wagon kejar 130 je, aduh. Aduh. Okey Tong, aku doakan kau dapat ni Tong, tak mustahil. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Barin. So, hari ni kita dengan geng untuk ambil gambar kereta yang baru sampai. Belakang ada FL5. FL5 ni ada dalam video saya semalam. Harga 305 on the road, NCD 55%, mileage baru 13 km saja. Honda Civic FL1 warna hitam 173,000 on the road, NCD 55. So, jom kita tengok kereta apa ada yang lagi dekat showroom. Dan kereta apa yang kita nak buat hari ni. Stay tune. Jangan lupa like, follow, comment, share dan juga subscribe guys. So, yang ini Honda Civic FL1 Auto 2021, harga 165,000 on the road, NCD 55%. Kalau korang full loan, bulanan akan jadi 1,850. Okey Tong, aku nak tanya kau Tong, kau minat tak Honda Tong? Minat. Kau pakai step wagon kan? Yeah. Antara kereta sport Honda yang kau minat apa Tong? Civic lah. Civic apa? Tuh. Kalau ada pilihan, ni lah. Sebab Tong, sebab aku tahu kau family man Tong. Jarang aku nampak kau macam berminat ke arah apa kereta sport ni. Kadang-kadang kan kita tengok member rembat atas highway kan, geram kan. Oh, kau ada tersimpan rupanya. Okey. Wagon kejar 130 je, aduh. Aduh. Okey Tong, aku doakan kau dapat ni Tong, tak mustahil. Guys, ini top sale dekat ECW untuk 2025. Tong, congratulations, mantap. Aku doakan kau selalu semoga berjaya. Kita fly. Yes, mantap. So Atong tengah ambil gambar untuk Honda Civic FL1. Dekat situ ada GLA 35, Alphard, Mini Cooper ni 185,000 on the road, NCD 55%. Toyota Alphard ni model baru 310,000, 320,000. So kita tengok ini dulu. Ini mileage dia baru 26,000 km bang. 26,000 km auto, datang dengan wireless charger. Sekejap kita ganggu Atong. Tu wireless charger. Electric seat lagi. So lain tak ada apalah aksesori yang ada dekat kereta ni. So kita tengok dia dah ada full view ni. Dekat situ dia akan keluar gambar. And then yang ini semua tengah buat konten. So Honda Civic FL5, harga 305 on the road, NCD 55%. Ini kalau down payment 30,000 ke 35,000, bulanan anggaran sampai ke RM3,000. Okey. Kalau abang down payment tinggi, bulanan tu akan jadi rendah lah. Kalau abang nak loan tinggi, bulanan tu akan jadi tinggi. Guys, saya ada Voxy yang tu. Kejap lagi saya review. Dah siap body kit, dah siap sport rim. So kita tengok ni dulu lah, Honda Civic FL5 ni. Yang ini mileage baru 13 km. Serius, 13 km. Allahuakbar. Okay, tengok. Nampak tu, 13 km dia punya mileage. Baru, memang condition baru. Kita beli direct dekat showroom ni. Direct showroom. Memang cun lah kereta ni. Push start button dia dekat situ. Okay. Nak review lebih pun korang dah tahu dah pasal FL5. Saya dah siap bagi harga dah. 305 on the road, NCD 55%. Apa lagi nak? So next, kalau kurang bajet ni lah kereta korang. FL1 ni manual 6 speed. Dia ni harga 173,000 on the road, NCD 55%. So aksesori lain tak ada yang dia dah masuk dekat kereta ni. Semua original. Yang ni je lah, dia dah masuk part carbon, tapi pun dah tak cantik sangat dah. Sama ada saya cadangkan cabut je lah ni, tapi dia dah bagi sekali lah. Okay, carbon fiber panel dekat situ. Ni dah siap spoiler model ni. Yang 2021 tu tak ada spoiler. Yang 2022 ni dah ada spoiler. Ni korang masuk sport rim CE28 ZE40 Brembo 6 speed. Brembo 6 speed pula, 6 sport. Cun. Yang 6 speed kat dalam. Ni nampak 6 speed manual. Datang dengan electric seat. So ini mileage dia barulah 38,000 original mileage. Tak ada adjust bang, gentle. Ada wireless charger lagi. Jarang dapat spek yang ada wireless charger. And then dia punya sound system, abang tengok bang. Apa bang sound system dia? Bose sound system. So masuk gear reverse. Ni
So sama je interior dia, lebih kurang lah macam FL5 tu. Cuma engine dia tak sama. Engine power tak sama. So yang ini horsepower dia dalam 300 pula. 300 tu. Yang ni 186 horsepower. Pak An minat, Pak An? Minat Honda? Aku tak suka Honda. Oh. Aku tak suka Honda. Habis kau selalu live buat Honda? Kau tak suka Honda, tapi kau jual Honda. Macam mana? Tak ada jiwa lah kau ni. Okay, tak apa guys, tu. Ni, harga 149,000 on the road NCD 55. Korang dah dapat body kit. Okay, body kit ni kena touch up balik. Ini adalah original macam mana sampai daripada Jepun. Kereta ni kita tak touch up, belum servis. Tayar pun bapak handsome ni botak. Okay, dah datang dengan sport rim, body kit. Lepas tu suspension dia original ke? Suspension dia kejap saya check. Ke dia dah tukar suspension Oh, suspension original lagi. Belum tukar suspension. So belakang tip exhaust MZ Speed. Nampak? Ada 4 tip exhaust. Ni bahagian belakang punya look lah. Dah datang dengan 4 tip exhaust. Lepas tu jap kita tengok dia punya mileage. Ada minat kasih OJ kan. Sebelum kereta ni Ini mileage 34,000. Datang dengan player Alpine. Alpine dekat depan. Bang, kereta ni baru sampai bang, tengok belum buat apa lagi. So Alpine dekat atas lagi. So saya ready untuk boxy yang ada body kit. Dah ada sport rim. Lepas tu dah ada another accessory lah. Mini Cooper ni nak tengok. Settle. Yang ni belum ambil gambar lagi. Ni Mini Cooper JCW warna hijau. Ni bukan warna hitam ni. Warna hijau ni. So saya ada baru deliver JCW. Asal warna hitam, kita dah cat warna pink. Ni bahagian dalam dia. Mileage baru 18,900. Ada HUD. So kereta ni harga 185,000 on the road NCD 55% untuk Mini Cooper JCW. Okay, sekejap saya buka Alphard pula. So kereta ni for sale lagi. Yang ni saya ada 310,000 on the road NCD 55. Ni bahagian dalam untuk model baru. Ini bahagian dalam untuk model baru. Okay, kejap saya tutup dia punya volume volume radio kejap. Slow sikit. Ni mileage 12,000. So dia ada digital inner mirror, ada wireless charger. Abang tengok dia punya reverse camera, terang gila, 360 full view, cun. Okay, yang ni harga 320,000 on the road. Yang ni model ni. Ada yang 310,000, tapi yang model ni 320,000 on the road NCD 55%. Sebab apa? Beza pada condition, tahun, kadang-kadang mileage main peranan. So mana yang pakai AGH 20 tu nak tukar upgrade, yes, dah boleh dah. Tengok ini dia punya ni lah. Untuk kita tutup dia punya roof shade, dia punya power door. So function kat situ. Nanti saya akan bawa kereta ni seketul saja, kita akan buat review. Sekarang ni sebab geng-geng kita nak ambil gambar kat situ, so tak boleh nak kacau sangat. So dan ini dah siap datang dengan body kit dah bang. Dah siap datang dengan body kit. Ramai request, Rep kau ni senyap je, lama tak buat video YouTube. Okay, saya come back. Jangan risau, okay. So InsyaAllah saya come back. Bukan tak nak come back bang, penat. Saya banyak kerja bang, terkejar sana, terkejar sini. So insyaAllah hari ni saya akan pergi Port Klang. Saya nak keluarkan kereta Honda NSX yang saya pergi Jepun tu. Kereta tu dah boleh keluar Port Klang paling awal hari ni lah, paling lewat pun besok. Dan hari Sabtu nanti jangan lupa Honda Nation. Kita akan bawa Honda NSX tu pergi dekat Sepang International Circuit, event Honda Nation X ECW. Dan kita nak bagi korang Honda Civic FL5 free macam ni. Okay, kita dah buat livery kereta tu. So make sure datang Sepang, ada peluang untuk memenangi Honda Civic FL5 free. Just beli baju RM149 saja. Korang dah berpeluang untuk memenangi Honda Civic FL5. So next saya akan review lagi kereta-kereta yang baru sampai. Ni adalah sikit-sikit yang baru sampai. Hari ni pun ada lagi yang baru sampai. Stay tune guys. Assalamualaikum.